Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita orang nak interview pasal bulan Ramadan kepada murid-murid SMK Kuliah Besar. So, korang tengoklah. Hai, hari ni saya nak interview awak bertiga. Okey, perkenalkan nama dari kelas mana? Nama saya Pavishna, saya dari 4A. Nama saya Janani, saya dari 4B. Saya Narmada dari kelas 4B. Okey, soalan saya, apa yang awak bertiga faham tentang Ramadan ni? Ramadan tu bulan Muslim berpuasa. Lagi diorang tak boleh makan, diorang tak boleh minum air semasa puasa. Lagi bulan Ramadan ada banyak makanan. Okey, awak? Mereka tak boleh buat pelbagai aktiviti. Kena stay dekat rumah je. Tak boleh minum air, tak boleh makan, penat. Tapi diorang tak berputus asa, puasa lagi. Awak? Diorang takkan makan sebab berpuasa. Berpuasa untuk sebulan macam tu. Lepas tu tak boleh cakap benda-benda yang macam benda-benda yang Tak bagus lah. tak bagus. Ya. Yeah. Okey, itu je. Okey, sekarang kita ada dengan Duta Sasia. Perkenalkan nama dan dari kelas mana? Saya Princess Hana Katrin dari kelas 5A. Okey, hari ni kita nak interview awak. Soalan kita orang, awak tahu tak pukul berapa Muslim yang berpuasa buka puasa? Dia ikut negeri kan. Saya tak saya Johor 7 suku 17 macam tu Okey, lepas tu apa yang awak faham tentang Ramadan ni? Ramadan ni bulan di mana Muslim akan menunaikan puasa mengikut agama. Macam tu lah. Boleh awak bagi kata-kata untuk kita orang yang sedang berpuasa? Yang Muslim berpuasa dengan betul, berpuasa dengan ikhlas. Jangan puasa setengah hari, jangan puasa main-main. Ingat awak buat ni untuk Tuhan awak. Tu je. Okey, sekarang ni kita orang nak tanya pendapat budak lelaki pula. Kita ada budak lelaki. Tengoklah muka dia. Okey, kita orang nak tanya, pernah berpuasa tak? Nah. Okey, apa kau rasa waktu berpuasa? Susah lah. Penat tak? Penat sangat. Penat sangat. Itu je. Hai, kali ni kita orang dekat budak lelaki India pula. Boleh kenalkan diri tak? Nama saya Arvin. Nama saya Pavan. Okey, apa yang korang tahu pasal Ramadan ni? Ramadan ni yang Muslim ni diorang ambil puasa dari pukul 5.30 sampai malam 7. Saya samalah dengan dia. Okey. Awak pernah berpuasa tak sebelum ni? Adalah kadang-kadang. Pernah. Masa sekolah. Okey, boleh tak bagi satu kata untuk kita orang yang Muslim ni? Selamat hari berpuasa, selamat hari raya. Sama dengan semangat untuk hari raya. Okey, thank you. Hai, kali ni kita orang dengan seorang budak Cina lelaki. Boleh kenalkan diri tak? Nama saya Loli Kuan dari kelas 5A. Okey, Loli Kuan, apa yang awak tahu pasal Ramadan ni? Ramadan ni Ramadan apa? Boleh tak bagi kata-kata untuk kita orang yang Muslim ni berpuasa? Untuk kawan-kawan Muslim ni, saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat hari raya. Okay, thank you. So sekarang kita dengan teacher Kokila Bani, aka cikgu bahasa Inggeris. Okey, teacher, kita nak tanya, apa yang teacher faham tentang Ramadan? Okey, bagi saya Ramadan merupakan satu bulan yang sangat mulia, di mana pada bulan tersebut semua Muslim seluruh dunia akan berpuasa selama satu bulan sebagai persiapan sebelum menyambut hari raya puasa. Boleh teacher bagi kata-kata untuk kita orang yang sedang berpuasa? Okey, saya ingin ucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut hari raya Aidilfitri. Okey, thank you teacher. Okey, sekarang kita dengan seorang pelajar India. Kenalkan nama dari kelas mana? Okey, nama saya Yugen Silen dan saya adalah murid daripada kelas 3A. Okey, kita nak tanya,
Apa yang awak faham tentang Ramadan? Apa yang faham tentang Ramadan yang saya pernah tengok adalah pelajar-pelajar Islam lah yang penting dalam sekolah. Dia orang puasa, iaitulah dia orang tak makan, lepas tu tak minum lah. Sampai itulah. Pernah berpuasa tak? Pernah. Apa awak rasa waktu berpuasa tu? Masa saya puasa tu adalah masa datuk saya meninggal dunia lah. Bagi kita orang kata-kata untuk yang sedang berpuasa. Bagi kata-kata untuk kita orang yang sedang berpuasa. Saya mengucapkan hari raya dan minta maaf lah kalau kita orang ni macam buat masalah kepada korang lah. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni kita orang dengan murid tingkatan 3 dan 2. Boleh perkenalkan diri tak? Saya Kasih Kasara binti Asari dari 3 KAA. Saya Kasih Zulaika binti Asari dari kelas 2 KAA. Okey, apa yang korang rasa bulan Ramadan kali ni? Rasa macam bermakna lah sebab saya lebih buat ibadah tahun ni. Saya rasa macam sekejap sangat. Okey, apa kata-kata untuk korang bulan Ramadan ni? Puasa penuh tapi terjadi. Jangan lupa solat tarawih, puasa penuh tak korang. Thank you. Kali ni kita orang dengan budak Muslim lelaki. Boleh perkenalkan diri tak? Saya Skoyum. Saya Danish. Okey, apa korang rasa Ramadan tahun ni? Rasa macam mana? Rasa best, alhamdulillah. Seronok. Okey lah, macam dia cakap. Okey, tak puasa penuh tak tahun ni? Alhamdulillah puasa. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah. Belum. Okey. Boleh tak bagi kata-kata untuk bulan Ramadan tahun ni? Saya harap siapa yang puasa ni dapat naikkan amal Kata-kata untuk hari ni, bagi tahu dekat Azbi puasa penuh tahun ni. Okey, terima kasih. Okey, itu saja interview kita orang pada hari ini. Selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya. Tengok tu. Hujan lebat pun kita orang still buat interview. Semoga video ni memberi manfaat kepada korang semua dan memberi pengajaran serta korang sukalah video ni. Okey, itu je. Bye-bye. Okey,